Pernah tak anda terfikir macam mana sehelai kain kosong tu boleh jadi satu karya seni yang cantik? Dalam kupasan kali ini, kita akan menyamar jadi pelajar universiti dan lalui satu semester penuh dalam subjek percetakan tekstil. Jom kita tengok macam mana satu idea tu boleh bertukar jadi produk sebenar dari mula-mula baca sukatan pelajaran sampailah dapat pegang hasil tangan sendiri. Okey, ini dia peta perjalanan kita untuk satu semester ni. Mula-mula kita akan tengok apa itu percetakan tekstil, lepas tu kita dalami teori dan tekniknya. Dah faham teori, baru kita masuk bengkel, kotorkan tangan sikit. Kemudian kita buat lompatan ke dunia digital dan akhir sekali, semua yang kita dah belajar tu kita gabungkan untuk cipta satu karya agung. Dah sedia? Jom! Baiklah, setiap pengembaraan mestilah ada titik permulaannya kan? Jadi, di sinilah perjalanan kreatif kita bermula. Kita akan fahamkan dulu apa sebenarnya subjek ni, apa matlamat utama yang kita nak capai, dan apa kemahiran asas yang kita mesti ada sebelum kita boleh sentuh dakwat dan kain. Jadi, apa benda sebenarnya percetakan tekstil ni? Senang cerita, ia macam gabungan antara seni dengan sains. Kursus ni akan bawa kita dari teknik-teknik manual yang klasik, yang guna tangan, sampailah ke teknik digital yang canggih. Matlamat akhirnya mudah je untuk bagi kita kuasa untuk tukar kain yang biasa-biasa tu jadi kanvas untuk kita berkarya. Okey, jadi apa yang kita akan belajar? 3 benda penting. Pertama, kita akan temui macam-macam teknik percetakan. Bukan yang asas je, tapi yang peringkat pertengahan. Kedua, kita akan belajar proses celup kain. Yang ni memang hands-on. Dan yang paling penting, semua ilmu tu akan digunakan untuk hasilkan sampel dan akhirnya satu produk yang siap sepenuhnya. Nampak tak? Dari ilmu ke latihan ke hasil. Okey, sebelum seorang artis tu boleh melukis, dia kena kenal dulu warna, kena faham komposisi, sama juga macam dalam kursus ni. Jadi untuk bahagian seterusnya ni, kita akan tengok macam mana asas pengetahuan tu dibina. Dan percayalah, semuanya tak bermula dengan kain atau dawat, tapi dengan buku. Ya, betul. Halangan pertama kita, laporan penyelidikan setebal 20 muka surat. Bunyi macam banyak kan? Tapi ada sebabnya. Kata orang, sebelum kita nak ubah peraturan, kita kena faham dulu peraturan tu. Jadi laporan ni sebenarnya memaksa kita untuk kaji betul-betul beza antara teknik manual dengan digital. Inilah asas yang akan jadi panduan untuk semua kerja praktikal kita nanti. Sekarang, cuba tengok pecahan markah untuk tugasan pertama ni. Nampak tak? Laporan teknik dapat 10%. Laporan maklumat asas pun 10%. Sama berat. Ini yang menarik. Maksudnya, kursus ni bukan setakat nak tengok hasil kerja kita. Tapi, dia nak pastikan kita betul-betul faham apa yang kita buat. Kita kena tahu kenapa sesuatu tu dibuat, bukan sekadar tahu bagaimana nak buat. Okey, cukuplah dengan teori. Sekarang masanya untuk kita masuk bengkel. Inilah masanya kita tutup buku dan buka botol dakwat. Bahagian ni memang 100% praktikal. Kita akan alihkan semua teori dari atas kertas tu ke atas kain. Jom! Latihan pertama kita ini memang menarik. Kita akan buat perbandingan. 1. Cetakkan guna benda-benda dari alam semula jadi, macam daun. 1 lagi, cetakkan guna bentuk-bentuk buatan manusia, macam bentuk geometri. Ini sebenarnya satu pelajaran asas rekaan yang sangat penting untuk faham perbezaan dan pertembungan antara apa yang organik dengan apa yang direka. Proses belajar kita pula berperingkat. Tengok ni, kita tak terus lompat ke kain tau. Mula-mula kita praktis dulu atas kertas. Dah selesa, kita akan belajar pasal ruang positif dan negatif. Lepas tu, baru kita beralih ke fabrik. Dan kemuncaknya, kita akan buat satu projek fabrik secara berkumpulan. Setiap langkah ni direka untuk bina kemahiran dan keyakinan kita sikit demi sikit. Dan bukan setakat corak je yang kita akan main, kita juga akan dapat sentuh dan guna macam-macam jenis fabrik. Kapas, sutera, viskos, fabrik sintetik, semua ada. Sebabnya, setiap fabrik ni ada perangai dia sendiri bila kena dakwat. Jadi kita kena belajar macam mana nak bercakap dengan setiap satu fabrik ni untuk dapatkan hasil yang terbaik. Okey, selepas cuti pertengahan semester, bersedia untuk satu pusingan U. Kita akan tinggalkan bau dakwat dan bingkai skrin kayu tu dan kita akan masuk ke dunia digital, dunia pixel, dunia perisian komputer. Ini memang satu lompatan besar dari tangan ke mesin. Garis masa ni tunjukkan betapa bijaknya kursus ni disusun. Tengok, dari minggu kedua sampai minggu ketujuh, kita fokus sepenuhnya pada kerja manual. Lepas tu, minggu ke-8, kita rehat. Cuti ni penting tau untuk kita reset otak kita sekejap. Sebab lepas tu, minggu 9 dan 10, kita akan terjun ke dunia digital yang memerlukan cara fikir yang, sangat berbeza.
Jadi, apa beza utama antara manual dengan digital? Yang manual ni lebih kepada sentuhan, gerak hati dan kadang-kadang kesilapan yang tak disengajakan tu boleh jadi cantik. Manakala yang digital pula, semuanya pasal perancangan, ketepatan yang jitu dan kebolehan untuk hasilkan rekaan yang sama berulang kali tanpa cacat cela. Matlabat kita, jadi mahir dalam kedua-dua alam ni. Dan sekarang, kita dah sampai ke kemuncak semester. Segala penat lelah kita buat kajian, berlatih kat bengkel, menghadap skrin komputer, semuanya akan membuahkan hasil di sini. Inilah masanya untuk cipta karya akhir, ujian sebenar untuk semua kemahiran yang kita dah kumpul. 50%. Wow, itulah pemberat untuk projek akhir ni. Separuh daripada markah keseluruhan kursus kita tau. Jadi ini bukan sekadar tugasan biasa. Ia adalah penentu, bukti yang kita betul-betul dah kuasai semua yang diajar. Semua usaha kita selama satu semester akan dinilai melalui satu karya ni. Secara rasminya, objektif dia macam ni lah. Tapi kalau kita terjemahkan ke bahasa yang lebih mudah, ia macam ni. Okey, sekarang tunjukkan pada kami apa yang kamu boleh buat. Guna semua teknik yang dah belajar dan hasilkan sesuatu yang original, yang berfungsi dan yang cantik. Itulah cabaran kreatif kita yang sebenar. Tapi ingat, yang dinilai bukan produk akhir tu semata-mata. Cuba tengok peta jalan projek akhir ni. Proses tu sendiri pun dinilai. Macam mana idea kita berkembang? Macam mana kita buat cadangan reka bentuk? Portfolio kita macam mana? Semua ni menunjukkan yang proses kreatif kita tu sama pentingnya dengan hasil fizikal yang kita buat. Jadual ni mendedahkan satu rahsia penting. Ya, produk akhir tu sendiri markahnya paling tinggi, 20%. Tapi, cuba kita campurkan markah untuk 3 peringkat awal. Pembangunan idea, cadangan reka bentuk dengan portfolio. 10 tambah 10 tambah 10 jadi 30%. Ini bermakna proses pemikiran kreatif kita tu sebenarnya dinilai lebih tinggi daripada produk fizikal tu sendiri. Menarik kan? Jadi, apa yang kita dapat pada hujung semester bukan setakat ilmu dalam kepala. Kita akan bawa balik bukti fizikal kemahiran kita. 1. Portfolio yang nampak profesional, yang menceritakan perjalanan kreatif kita. Dan 2. Satu produk akhir yang unik, hasil dari idea dan tangan kita sendiri. Jadi, itulah dia satu semester penuh dalam dunia percetakan tekstil. Dari teori dalam buku ke praktikal di bengkel sampailah ke rekaan digital. Sekarang bayangkan anda dah ada semua kemahiran ni. Persoalannya bukan lagi macam mana nak buat, tapi nak buat apa? Kalau ada sehelai kain kosong depan anda sekarang, apa agaknya yang akan anda cipta?